Syarat kemasukan untuk bidang automotif apa tuan? Okey, ini ada kepada mereka yang berminat untuk nak masuk bidang TVET, terutamanya dalam bidang automotif. Saya nak kongsikan kepada anda. Sebelum itu, save dulu video ini. Kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda yang berminat dalam automotif. Dan tolong komen dekat ruangan komen, anda nak apply dekat institusi mana. So, hari ini saya nak kongsikan kepada anda syarat kemasukan untuk bidang automotif. Dan saya cadangkan kepada anda satu institusi, namanya adalah IKBN ataupun IKTBN. Bukan saya yang kongsikan, tetapi saya nak perkenalkan kepada anda Cikgu Sam daripada IKBN. So, Cikgu Sam akan kongsikan kepada anda apakah syarat kemasukan untuk masuk otomotif di IKBN. Jom, Cikgu. Okey, untuk syarat kemasukan dalam bidang otomotif, IKBN dan IKTBN mestilah warga negara Malaysia berumur 18 sehingga 30 tahun dan yang paling penting adalah sihat tubuh badan. So, jom sama-sama masuk IKBN, IKTBN. Kita bukan saja adalah bidang otomotif biasa, kita juga adalah bidang otomotif EV. So, jangan lupa untuk sesi kemasukan untuk Januari 2027 akan dijangka buka pada bulan Oktober nanti. Let's go jadi keluarga besar IKBN, IKTBN. Itu dia syarat. Tak rasalah, tak ada beratlah sangat syaratnya. Cuma ada satu perkara yang mungkin anda nak tahu, apakah yang benefit yang anda akan dapat dekat IKBN. Cikgu Sam, apa yang IKBN bagi pada pelajar? Antara benefit yang anda dapat adalah yuran yang sangat-sangat rendah, iaitu hanya bayar pada permulaan saja, iaitu yuran pendaftaran. Selepas itu tak ada yuran-yuran lain dah. Mereka akan dapat allowance bulanan sebanyak 100, 200 dan 300 ringgit mengikut tahun dan juga mengikut kalau anda LI anda akan dapat RM300. Wow. Anda juga kita juga akan bagi penginapan percuma dan makan secara percuma serta fasiliti sukan yang komplit untuk semua pelajar-pelajar IKBN dan juga IKTBN. Tengok tu, banyak benefit. Siapa yang tak nak daftar dekat IKBN, dia rugi. So, kepada anda, permohonan akan dibuka pada Oktober 2026 untuk intake 2027. Pastikan anda pergi dekat UP_TVET, cari IKBN di bahagian perdana dan terus daftar. Dan anda akan jumpa dengan Cikgu Sam untuk belajar di IKBN. Jumpa anda nanti di IKBN untuk anda mohon program TVET.